Satu cucukan 1000 perlindungan. Hai semua, selamat datang ke episod Temu Bol Pharmaniaga. Nama saya Dr. Ilda Hassan dan pada hari ini kita nak bincangkan tentang topik yang sangat menarik iaitu penyakit pneumokokal serta vaksin PCV. Dengan saya hari ini ialah Dr. Israfil Merican dan dia akan tolong menerangkan dengan lebih lanjut tentang dua-dua topik ini. Jadi saya pun nak mulakan terus Dr. Israfil, apa itu sebenarnya penyakit pneumokokal dan apa lagi yang boleh disebabkan oleh penyakit ini? Baik. Terima kasih Dr. Hilda. Terlebih dahulu, mari kita kenali penyebab kepada penyakit pneumokokal. Pneumokokal ni adalah jangkitan daripada bakteria yang kita kenali sebagai Streptococcus pneumonia ataupun juga nama ringkasnya adalah pneumococcus. Biasanya jangkitan yang kita dapat lihat adalah jangkitan di hidung yang kita panggil sinusitis dan juga jangkitan di telinga yang kita kenali sebagai otitis. Namun apabila jangkitan sudah mula ke paru-paru, pneumonia, jangkitan ke dalam darah, bakteremia dan seterusnya menjangkiti selaput kepada otak dan juga saraf tunjang seperti meningitis, kita sudah panggil ini penyakit invasif pneumokokal ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai invasive pneumococcal disorder IPD. Inilah antara penyakit-penyakit yang mungkin boleh menyebabkan kematian di kalangan anak-anak kecil. Jadi Dr. Israfil, kenapa sebenarnya penyakit pneumokokal ni dia menjadi kebimbangan yang lebih khusus dalam kalangan ibu bapa terhadap anak-anak mereka? Jadi kita tahu anak-anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah ni masih lagi dalam fasa imun sistem diperkembangkan ataupun menjadi lebih kuat. Dan anak-anak kecil ini juga adalah mereka yang terdedah kepada risiko jangkitan yang boleh menyebabkan penyakit pneumokokal ni berjaya menembusi sistem imun sistem anak-anak kecil ini. Jadi Dr. Israfil, sebagai ibu bapa kan, apakah langkah pencegahan yang terbaik yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan penyakit pneumokokal ni dalam kalangan anak-anak kita? Ibu bapa boleh mendapatkan suntikan vaksin PCV secara percuma untuk anak-anak pada umur 4 bulan, 6 bulan dan juga dos tambahan pada peringkat pada usia 15 bulan. Kalau pasal salah faham ataupun mitos vaksin, ramai orang takut ambil vaksin sebab dia punya kesan sampingan. Jadi betul ke vaksin PCV ni selamat sebab kita nak kita nak kasih dekat anak-anak kita? Ubat-ubat di Malaysia ini telah diluluskan oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara, bermakna ubat ini selamat untuk diberikan kepada anak-anak kita. Apa dia mesej utama doktor kepada para ibu bapa tentang penyakit pneumokokal ni? Satu cucukan 1000 perlindungan. Itu mesej terakhir saya kerana cucukan vaksin pneumokokal ini akan memberi perlindungan kepada banyak jenis penyakit yang boleh sehingga menyebabkan kematian kepada anak kecil kita. Terima kasih Dr. Israfil atas perbincangan hari ini. Sama. Jadi saya harapkan bahawa episod Temu Bol Pharmaniaga pada hari ini telah banyak memberi manfaat kepada para ibu bapa di luar sana tentang penyakit pneumokokal. Terima kasih. Terima kasih.